Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini saya nak share macam mana kita nak semak kita punya akaun Canva kita adalah kita mendapat Canva Education ataupun tidak. Okay, first kita akan login Canva menggunakan email PTSN. Kemudian okay, kita pergi dekat bahagian sebelah kiri, bahagian bawah sekali. Okay, pastikan anda adalah akaun anda adalah email PTSN, dan kemudian anda perlu pilih di bahagiannya ialah pada nama anda sebagai kelas. Okay, selepas itu apa yang anda perlu lakukan adalah anda klik sekali lagi. Kemudian kita dah ada dekat kelas kita punya, kemudian kita pergi pada setting. Kemudian dekat bahagian setting ni cari dekat bahagian billing. Okey, bila ada billing ni, ini dah menunjukkan bahawa kita adalah merupakan Canva for Education, dan jadi kita mendapat semua bahagian yang dalam ni adalah percuma. Okey, jadi selepas yang dah tahu anda adalah merupakan Canva for Education, jadi apa keistimewaan dia ialah bila kita dah ada ni, keistimewaannya adalah bila kita pergi dekat bahagian people, kita boleh invite pelajar ataupun orang lain untuk join kita punya kelas. Okay, just pergi kepada macam mana kita nak invite. Okay, review and invite. Okay, kita pergi boleh gunakan invite via share link, ataupun invite via code, ataupun invite via email, ataupun invite via Google Classroom. Terpulang bagi anda nak guna macam mana. Tapi kalau sekiranya anda ada nak share kepada ataupun nak invite pelajar, anda boleh saja guna invite via share link. Then get invite link, kita akan klik dan kita copy, dan kita akan pastekan kepada pelajar tersebut untuk join ke dalam kelas kita lah. Jika sekiranya anda tak nak link ini lagi, anda just deactivate link, dan automatic orang lain tidak akan boleh masuk kelas anda. Okay, terima kasih.